kasih itu boleh tercalar hinggakan anak ini tidak mahu lagi. Apa orang cakap tu, kalau kita nampak zaman sekarang kan, banyak anak tu dia lebih suka menyendiri. Maksudnya dia tidak ada satu keperluan bagi dia untuk dia kata saya tak perlukan tubuh seorang ibu, dia kata kan. Sebab kenapa? Sebab dia rasa macam enough. Macam tu lah. Tapi mungkin di sebalik cerita-cerita ni ada yang tercalar dalam hati mereka, iaitu anak-anak lah. Dalam masa yang sama ada juga ibu-ibu yang Masya Allah Tabarakallah, tetapi hatinya tercalar juga disebabkan oleh akhlak anak-anak ni. Macam tu lah. So vice versa lah. So dekat sini the main highlight of the point for this event adalah kita nak ceritakan bahawa ibu pun manusia. So bila kita nak sebut ibu ni manusia, bererti ibu ni pun ada dosa dia. Memang kita tak nafikan. Saya tak menafikan langsung yang bahawa martabat seorang ibu tu memang di sisi Allah Subhanahu Wa Tabarakallah. Dan kalau kita baca balik